Okay kan, hari ni nak tunjuk FL5 pasang lampu belakang Mugen. So ni FL5 dah banyak buat, so dia memang minat Mugen. So first time lah kita dapat pasang ini lampu Mugen. So kita akan tengok proses dia lah. So kita sudah print ada 43 muka surat. Macam kita tengok. Okay, so siap lah. Nak tunjuk cara pasang pun tadi dah siap semua lah. Kita pun ada rushing sikit. Anyway, pasang dia memang plug and play aja. Fitting dia memang cun, memang ngam je. Kalau korang nampak lah, semua ngam. Barang memang perfect berkilat. So, kalau ada menyala sini ada tulis Mugen kejap lagi. So wiring dia kena hati-hati lah. Ada pendek, ada panjang, jangan tersalah. So dia ada satu lalu sini, dia ada satu lalu sini. Okay, so ada manual, jangan risau lah, ikut jalan manual. Memang best lah. So kalau tak nak pasang sampai ambil power sampai depan ke apa semua tu, dia boleh juga, tapi dia tak ada sequential. Dia punya sequential tu yang mahal tu. Bila korang buka ni okey lagi. Bila kita start kereta tu kan, dia jadi sequential ni. Okay, kalau tak sambung wire dia tak ada sequential, dia tak ada opening welcome light semua ni. So korang still kena sambung wire, memang susah lah. Dari atas sampai sini. Lepas tu sini ada satu button tau. Okay, ni ada satu button kat sini dia bagi. Nampak tak tu? Tu boleh nampak tak? Tu ada satu button. Sama juga kiri dengan kanan situ. So ni wiring dia ada 4 wire lah. So dia siap bagi tape lah. Tadi tercabut, kita balut tape semua, dia memang kuat lah. So bila korang tukar dekat button tu, korang tukar signal, tak ada sequential. So kalau kita lock kereta, nampak dia ada macam tu je, dia tak ada running sequential signal. Tapi dia punya welcome light still sama. So dia memang purposely buat korang just lock ni, korang boleh nampak button tu. Okay, basically ni korang jangan ikat kabel tie teruk sangat, sebab kadang-kadang korang nak check balik ke apa, senang. Memang dia bagi untuk tape yang macam ni untuk korang balut lah. Okay, so itu sajalah Mugen. Abang ni barang Mugen dah banyak. Dia ada side mirror Mugen tu, nampak. Dia ada karpet Mugen. Dia ada door visor Mugen. Dia ada knob Mugen. Bila start ni jadi merah Mugen. Tengah ni ada belum pasang lagi. So dia akan buat konsep Honda Access dengan Mugen lah. So dia sama juga macam kereta biru, ada pada light, ada projector lamp, pattern projector. Footlight dia ni cantik sikit lah. Sebab footlight dia ni kita dah jumpa cara betul, rezeki dia lah kita pasang. Nampak tu, dia tak terang sangat tadi, macam ambient je, cantik je dia keluar. So itu saja. Siapa berminat aksesori FL5, interior apa-apa, lampu, aircon, 360, apa-apa benda, boleh PM aku lah.